Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur Bang, boleh. lauk apa bang? Okey bang. Okey guys, nak cari lauk pauk sahur ni 2.50. Ni aku jumpa satu pot dekat Taman Desa Duyung. Jom tengok lauk apa ada. Yang best kat sini lauk sahur dimasak panas-panas. Jam 1 dia dah masak. Jadi jam 2.30 pagi hingga pukul 3.30 pagi tu kau boleh datang dah. Macam-macam lauk pauk dia. Semuanya best-best, panas-panas. Kena pula asam pedas siakap pagi-pagi ni. Ayam masak kicap rendayung dia. Kari madras kali. Bila fikir sahur je kedai mamak. Kat sini kau boleh makan masakan orang Melayu kita. Kalau nak kena roti john, nak kena burger pun ada. Yang ini aku order roti john special cheese. Berlambak isi kat dalam dia bang. Puas hati, harga RM12 je. Burger double special cheese. Yang ini aku tunjukkan menu-menu waktu moreh. Mi rebus daging dia best bang. Inspirasi daripada Haji Wahid. Memang pekat kau kena try. Lepas berbuka kena pula mi bakso daging dia ni bang. Nak kena dia punya soto nasi pun best dekat sini. 3 menu yang aku tunjukkan ni kau boleh dapat waktu moreh tau. Kau jangan cari pula waktu sahur. Nanti kalau waktu berbuka kau datang sini kau beli dia punya air kelapa matak ni. Dia punya rasa memang lain macam pun. Lemak-lemak. Boleh dapat 2 gelas besar macam ni. Kalau kena bang, lega. Untuk info, abang ni meniaga depan rumah bulan Ramadan je. Kau nak datang sini, kau always je Taman Desa Duyung. Berdekatan dengan kedai Sunsun dengan kedai Lim tu. Kalau hari-hari biasa selain Ramadan, abang ni meniaga dekat warung orang kita, Jalan Bukit Baru nak ke Duyung tu.